Lately ni saya banyak lepak dekat thread dan saya perasan ramai orang dekat sana meluahkan perasaan. Ada yang kata diorang tengah depression, masalah rumah tangga, ada yang rasa nak hilang daripada dunia ni, macam-macam lah. Kadang-kadang bila kita tengok, saya personally bila tengok rasa care lah, rasa prihatin. Tapi saya bukan orang yang layak untuk bagi advice dekat semua orang tentang macam mana nak menyelesaikan masalah ni, masalah itu. Cumanya satu kaedah yang saya boleh kongsikan dekat sini, kalau kita nampak ataupun kita tahu orang-orang sekeliling kita dalam kesusahan, struggle, tapi kita tak mampu nak bantu diorang, ada satu kaedah mudah yang boleh kita gunakan untuk bantu diorang adalah dengan cara berdoa. Doakan diorang dalam diam. For example, lepas kita solat, kita doakan mereka. Kadang-kadang kalau kita terbangun malam, kita solat tahajud, doakan sahabat-sahabat kita, orang sekeliling kita yang mungkin ada masalah tu dalam diam tanpa mereka tahu. Kebiasaannya, betulkan saya kalau saya salah, doa-doa kita untuk orang lain dalam diam ni mudah dimakbulkan. Sentiasalah kita support each other dan sentiasalah kita membantu each other, insyaAllah. Okay? Ingat, stay positive, stay active.